tindakan untuk menurunkan harga dirham. Tuan-tuan dan puan pernah tahu kan sekali dirham pernah naik sampai RM30. Lepas tu oleh kerana silver market crash lepas tu, maka keperluannya adalah untuk menurunkan harga dirham untuk reflect market realities. Jadi banyak wakalah terutamanya mengeluh kepada saya, terutamanya yang baru beli banyak stok dirham, tak tahu nak buat apa. Jadi saya terangkan dekat dia orang sini. Ini contoh ya. Jadi beli 100 dirham. Berapa? Ada ya? Sorry. Nah, kalau RM30 lah. RM3,000 lah. Tiba-tiba tak, ini contohnya lah. Tiba-tiba bulan 2 harga turun 1 dirham RM5. So kalau you tengok you punya nilai stok dah turun jadi 2,500. You masih ada berapa dirham? 1 dirham. Jadi memang kalau tengok ringgit dah jatuh kan? Kalau you wakalah, konsepnya adalah kalau you jual 100 dirham pada 2,500, kalau you nak stop balik, you stop balik pada harga berapa? Katakanlah ya, dengan diskaun yang ada 2,000. Pada tahun pada bulan ni lah you jual balik 2,500 pada orang. You beli dulu 3,000, tapi you nak stop balik 2,000 pasal you dapat diskaun. Ini untuk wakalah ya. Jadi pada 1 hari bulan 2012 you punya stok akan kembali pada 100 dirham yang nilai semasanya 2,500. So kalau you beli 2,000 tapi nilai semasa dia 2,500, ini adalah apa ni? Okay, ini ada perbezaan dia lah. Dalam pemikiran konvensional ini adalah untung ya. Jadi kalau you terus menerus buat benda ni, pada akhir tahun you jual aja, you restock. Pada akhir tahun you akan ada balik 100 dirham. Dan sekiranya penjualan you beberapa revolusi yang sudah melebihi RM5,000 dari segi keuntungan, RM500 dari segi keuntungan, walaupun you punya harga dirham dekat sini dah 2,500, you dah kira break even walaupun harga dah turun daripada 1 Januari sampai 31 Disember. There is no issue untuk wakalah. Pembukaan you ada 100 dirham, penutupan you ada 100 dirham. You've already made your profit daripada revolusi penjualan yang you buat, lakukan. There is no issue. At the end of the day, what is the value? You still make your sales punya benefit. Okay. So bagi mereka-mereka yang membeli dinar dan mengeluh kerana harga dinar itu, just tell them to sell it and become a wakalah themselves. In time they will recover whatever losses. Okay, if they keep, then they will lose. But if they circulate, they will benefit. Sebab itu saya kata there is benefit in circulation. Kalau you nak simpan, you akan mungkin untung, you akan mungkin rugi kerana kenaikan dan penurunan harga emas. Tapi if you circulate, there is benefit. Okay, so itu penjelasan ringkas bagi mereka yang khawatir sekiranya mereka menyimpan emas dan harga menurun, maka mereka akan rugi dari segi mata wang fiat lah. A lot of people masih fikir cara konvensional. Okay, clear? Kalau ada apa-apa persoalan, you can ask me.